Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni ada projek baru. Saya beli di dalam kotak ni lah, memang bungkusan cantik lah. Ini tebal nampak? Memang tebal. Memang ada perlindungan lah. Kedai ni memang bagus. Kalau tengokkan dia punya bungkusan memang okey. Dia letak dalam kotak pun besar supaya ada perlindungan yang lebih lah. Bagi saya memang bagus. Kedai ni memang bagus. Dan lagi satu, dia memang murah. Ada kedai lain 200 lebih, tapi dia ni 100 lebih je. Nama dia lampu alien. Lampu alien 6 inci lah. Dia ada 8 inci, 6 inci lah. Okey, saya buka Okey, ini kita letak tepi dulu. Okey. Agak berat, saya rasa dalam 200 hingga 300 gram ni satu biji. 200 hingga 300 gram. Agak berat tapi okey, tak ada masalah. Okey, jap kita cuba buka. Dalam ni kita tengok. Okey, speaker. Dia speaker ni berlampu Lampu boleh tukar pelbagai warna. Okey, macam ni. Ni saya rasa plastik Plastik yang mungkin plastik ni tahan panas lah bagi saya. Plastik tahan panas. Dia punya lampu ni, saya rasa dia punya lampu ni. Dan ni speaker dia. Tapi ni lampu wire speaker. Saya cuba periksa dalam mana ni. Saya rasa wire speaker ada di dalam. Wire speaker ada di dalam. Yang ni wire lampu. Sebab dia hitam dan merah, dia biasanya bukan wire speaker, tapi ni wire lampu. Saya rasa wire speaker ada di dalam. Saya cuba intai. Saya rasa ada di dalam Tapi kondisi dia memang cantik. Saya akan cuba buka nanti untuk keluarkan wire speaker. Mungkin wire speaker tu dia lupa nak keluarkan, tapi tak apa. Yang tu kita boleh keluarkan pelan-pelan, tak ada masalah. Okey, kita cuba letak kat kereta kita tengok. Okey. Jadi saya memang sudah pakai speaker bantal macam ni. Jadi ada ruangan sikit. Mungkin saya akan letak kat sini. Saya akan letak di sini sebab tak ada tempat lain saya boleh letak. Jadi saya akan letak di sini lah. Okey. Jadi saya cuba tengok boleh tutup tak pintu ni. Okey, boleh. Memang dia banyak ruangan Dia banyak lagi ruangan. Jadi saya belum test lampu, saya belum test speaker, bunyi saya belum test lagi. Tapi speaker dia memang cantik Dia tak besar. Jika anda memiliki kereta Beza ataupun Azia atau kereta-kereta Myvi yang kecil, saya suggest memang ni bagus sebab 6. Dia memang agak-agak besar juga, tapi tak sebesar yang 8 atau yang 9 atau 10 yang kebanyakan lampau besar bulat macam helmet tu. Ini okey, sesuai, memang cantik. 6 inci.
Oleh pandangan sisi kiri, memang cantik. Nanti saya akan tunjukkan dan saya akan test lampu dia berfungsi atau tak, dan speaker dia berfungsi atau tak, dan saya akan tunjuk cara pasang dia. Okey, saya dah tengok balik dalam ni. Dia ada bagi 3 barang speaker kiri dan kanan, sepasang lah kiranya. Dan dia ada bagi free gift memang bagus lah, kedai ni ada bagi free gift. Okey, dia ada bagi remote control. Okey, remote control. Kita tengok remote control Okey, cantik Ini boleh tukar color lah kiranya, color speaker alien tu. Nanti saya akan tunjuk bila dah pasang, saya akan test ditukar di color macam mana. Dan lagi satu, dia ada bagi free gift patung ni. Memang cantik dia boleh tukar color memang cantik. Saya akan tunjuk cara pasang speaker dan lampu nanti. Okey, ni speaker satelit yang saya akan cuba pasang di kereta saya ni Okey, jadi ni keadaan dia lah. Memang tak besar lah, tak kecil, memang okey lah. Ini 6 Okey, speaker pun okey semua. Semalam saya ada bagi tahu untuk buka ni Jadi cara buka dia macam senang je, macam ni je. Pusing macam ni. Okey, dah, dia boleh nampak tu speaker dia Pioneer. Okey, wire dia ada kat dalam tu, saya dah keluarkan dah. Okey, dia ada speaker, ni lampu dia. Tu speaker dia. Cara dia tutup macam ni je. Okey, dah, senang je. Jadi saya akan pasang di kereta lah. Saya akan cuba pasang di kereta dan saya akan test sekali dengan speaker dia, dengan lampu dia, macam mana berfungsi tak. Jadi saya akan buat wiring dulu lah di kereta saya. Itu wire, ada nampak wire Okey, saya akan buat wiring dia simple je. Wire lampu saya akan direct ke belakang. Saya tak akan buat wire baru. Saya akan sambung macam ni Okey, jadi wire speaker saya ambil daripada speaker depan lah. Sebab belakang saya tak ada speaker. Ni speaker belakang memang saya tak ada. Azia saya memang belakang tak ada speaker. Jadi saya tarik speaker ni, wire speaker ni menghala ke speaker kecil di sana lah, speaker depan tu. Okey ni saya akan ambil speaker sini lah. Ni saya join wire speaker belakang. Maknanya dia Android ni dia ada speaker depan dengan speaker belakang. Jadi saya ambil yang belakang, saya join dengan speaker panel ni lah. Jadi saya akan ambil wire speaker ni, bawa ke belakang terus. Saya akan bawa ke belakang. Okey, dan saya akan pasang di sini Saya akan pasang di sini Kedudukan di satu di sini, satu lagi di sini. Wire lampu saya akan ambil direct dengan wire lampu speaker bantas ini. Okey. Ini speaker dia ni saya tak wiring. Saya hanya ambil lampu saja. Speaker ni saya tengok dah lama, jadi saya tak wire. Maknanya speaker ni tidak berfungsi. Dua-dua speaker ni, dua-dua speaker bantal ni, dia punya speaker dia elok. Cuma saya tak buat wiring. Saya cuma nyalakan lampu dia je lah. Cuma yang speaker satelit ni saya akan pasang lampu dan juga
speakernya sekali sebab dia barang baru, jadi mungkin bunyi dia agak cantik lagi lah. Okey, saya akan tunjuklah macam mana pemasangan, cuma saya buat wiring dulu. Okey, saya tak pasang lagi, jadi saya cuba letak di sini dulu. Jadi ni sebelah kiri dan ni sebelah kanan lah. Dia tak ada tulis kanan atau kiri, mana-mana boleh guna, untuk kanan ataupun untuk kiri. Memang cantik lah Mungkin tegak boleh pasang, atau sengit sikit boleh. Saya akan pasang sengit sikit lah, tapi saya akan tebuk di bawah ni. Okey, nampak? Saya akan tebuk seperti mana saya tebuk speaker bantal ni lah. Saya akan tebuk di sini. Memang cantik lah sebab lampu ni, speaker ni lampu boleh adjust dia boleh adjust dengan remote yang diberikan lah. Ni remote dia, boleh laras macam-macam color lah. Okey, saya akan cuba pasang sekarang Okey, alhamdulillah speaker ni elok. Dua-dua ni elok. Ni dengan ni bunyi pun okey. Dua-dua berbunyi memang cantik, memang padu lah. Ni wiring semua okey, lampu pun okey. Lampu saya sambung ke sini speaker saya. Okey, memang berfungsi lah. Wire dia merah hitam saja. Yang speaker ni saya wiring daripada bawah ni mahala ke depan Okey, saya mahala ke depan Jadi speaker semua elok, memang cun, memang cantik, berfungsi. Kiri kanan speaker memang berfungsi, memang cantik. Tinggal saya nak ikatkan saja kejap lagi. Remote pun okey, lampu semua boleh tukar color, memang tak ada masalah. Jadi saya wiring dia ikut follow ni je. Ni saya masuk ikut dalam ni, keluarkan dia wire ni, masuk ke bawah ni, terus sehingga ke sini dia akan keluar ke sini, masuk wire dalam ni ke sini. Jadi saya akan wire ke gabung ke tempat yang saya sambung untuk lampu speaker depan ni. Ni konektor ni, yang ni belakang punya. Jadi saya ambil semua belakang punya, depan tak kacau. Sebab depan, kiri dan kanan ni saya pakai speaker yang memang okey lah. Maknanya depan bass dia lain sikit, belakang kita pakai yang biasa panggil two-way tu kan. Jadi yang belakang dia memang untuk khas untuk belakang, jadi saya pakai belakang je. Saya tak kacau yang depan lah. Jadi speaker cantum yang kiri kanan-kanan lah. Tapi mungkin saya nak jimatkan, saya ambil satu yang belah kiri, saya join dia belakang dua-dua kiri punya. Jadi bunyinya tak ada masalah. Sebab kereta ni pun biasa saya seorang je naik. Biasa kereta family dah ada. Jadi ini saya buat sesedap rasalah, ada rezeki sedikit saya buat video lah, kongsi macam mana cara-cara pemasangan dan juga barang yang saya beli tu elok ke tak elok. Bagi saya semua okey, alhamdulillah, tak ada masalah apa-apa. Dan sekarang saya tinggal pasang saja. Saya siap pasang semua. Saya akan tunjuklah finishing macam mana dia punya. Okey, macam mana dia punya kedudukan semua. Dan saya akan tunjukkan kedai mana saya beli. Memang dia murah, 100 lebih. Sebab saya tengok Shopee kebanyakan 200 lebih. Yang ni lambat sedikit je sebab dia pre-order, tak apa, janji dia murah. Yang kedua speaker dia memang cantik. Memang saya rasa memang bukan cakap calar, memang tak baru lah, memang tak ada masalah. Saya akan tunjukkan kedai mana saya beli. Barang semua okey, alhamdulillah, insya-Allah. Okey, tunggu saya pasang siap semua, saya akan tunjuk Okey, nampak tu saya tebuk. Saya tebuk sini sikit je. Okey, pakai drill lah, senang okey, sebab ni kayu. Ni kayu. Dia keluarkan wire lampu dengan wire speaker. Saya pakai drill ni
Okey. Jadi bila dah masuk wire, okey, nampak. Memang saya tak rapatkan lah. Sebab bila kereta kita gerak ke bergegar nanti, takut dia bergeser, nanti dah bunyi kepek macam tu. Jadi jarakkan lah. Macam gini Okey, saya akan buat sengit sikit. Okey, macam tu. Ni kedudukan dia. Jadi bila saya dah test tadi, tutup pintu ni, cermin tak kena Okey, saya tengok saya tunjuk. Okey, nampak. Memang tak kena jauh. Memang jauh lah. Okey. Okey, saya siapkan dengan sebelah kanan, sebelah kiri saya siapkan. Nanti saya tunjuk last dia punya finishing macam mana lah. Okey. Okey. Selepas saya tebuk, saya pasang benda ni. Lepas pasang benda ni, buka casing dia, nampak lampu dia, wire masuk sini, mana yang lebih baik. Lepas tu skru supaya dia tak bergerak. Okey, skru satu sini, satu sini. Saya pakai skru macam ni tak panjang lebih kurang kecil je, supaya dia tak tembus Kalau tak dia tembus, dia panjang sangat. Jadi lepas pasang macam gini, okey, pastikan dia marking betul-betul lah Okey, tarik wire kat bawah. Okey, masukkan. Dia akan ketak okey. Kena pusing. Kena pusing okey. Okey, tengok dah pusing macam ni. Kedudukan dia macam tu lah. Nampak? Dah ketat Okey, saya akan buat sebelah kiri. Dah siap ketat semua. Saya akan join lampu wire lampu, wire speaker. Okey. Okey, dah siap macam ni kita dah belakang. Okey. Memang cun. Dia boleh tukar color. Macam-macam color boleh. Tapi saya memang kekalkan warna biru ice blue ni. Memang cantik. Okey. Assalamualaikum.